Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Ananda, ingatlah pesan. Syair nasihat selalu dengarkan. Di dalamnya banyak tunjuk ajaran, patut dipakai dalam kehidupan. Wahai Ananda permata hati, syair nasihat engkau minati. Di dalamnya banyak ilmu sejati untuk bekalmu hidup dan mati. Apabila hidup hendak selamat, fahami syair secara cermat. Isinya banyak mengandung hikmat untuk bekalmu dunia akhirat. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih melanjutkan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair dan Ungkapan. Buku ini digubah langsung oleh Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita masih membaca dan melanjutkan bacaan kita pada bab yang kelima, iaitu Tunjuk Ajar dalam Syair. Berikut ini adalah ringkasannya. Bentuk lain dari hasanah sastra Melayu adalah syair. Syair mengandung isi yang beragam, terutama berupa kisah-kisah yang syarat makna. Juga mengandung beragam petuah amanah yang lazim disebut tunjuk ajar. Itulah sebabnya orang tua-tua Melayu mengatakan, di dalam syair banyak amanah yang terukir. Atau dikatakan, di dalam syair Melayu, kisah dan amanah boleh berpadu. Orang tua-tua mengatakan, apabila hendak mendapatkan tunjuk dan ajar, syair nasihat selalu didengar. Bersangka baik sifat terpuji terhadap umat, bersuci hati, tak ada tomah, tak akan keji, tak ada pula iri mengiri. Bersangka baik sifat terbilang, berbaik sangka kepada orang, hati ikhlas dada pun lapang, hidup beramai tentulah tenang. Adat Melayu memberi ingat, bersangka baik sesama umat, hilang sifat dengki hianat, jauhkan segala dendam kesumat. Bersangka baik kita utamakan, sangkaan buruk kita hilangkan, supaya rukun dalam pergaulan, kemana pergi terasa nyaman. Untuk menutup aib sendiri, aib malu orang usah dicari. Hasad dan fitnah kita jauhi, supaya hidup tidak dimusuhi. Kerana itu, wahai saudara, aib malu orang usah dikira. Kerana itu, wahai saudara, aib malu orang
usah dikira, supaya hidup kita sejahtera, berkasih sayang bagai saudara. Sudah menjadi sifat manusia, ada lebih ada kurangnya. Marilah kita menjaga-jaga, supaya hidup selalu bahagia.